Esok ada hari jumpa ibu bapa. Jangan lupa ajak ibu dan ayah datang ke sekolah esok. Yen, awak pun jangan lupa ya. Cikgu Norma tak pernah jumpa ibu bapa awak. Baiklah, Cikgu Norma. Yen, mana ibu dan ayah awak? Maaf, Cikgu Norma, mereka tak dapat datang. Kalau macam tu, awak tak boleh masuk kelas hari ini. Awak kena duduk di luar. Okey, murid-murid, sampai sini saja pelajaran hari ini. Kerja sekolah kamu semua ialah tulis cerita tentang ibu dan ayah kamu. Alamak, macam mana ni? Jangan lupa buat kerja sekolah ya. Kita jumpa lagi esok. Yen, mana kerja sekolah yang Cikgu Norma suruh semalam? Maaf, Cikgu Norma, Yen tak buat. Kenapa, Yen? Awak malas ya? Cikgu Norma nak jumpa ibu bapa awak petang ni. Tapi Cikgu tak nak dengar alasan. Petang ni bawa Cikgu Norma jumpa ibu bapa awak. Baiklah, Cikgu Norma. Yen, kita nak ke mana ni? Cikgu Norma nak jumpa ibu dan ayah Yen kan? Inilah tempatnya. Hah? Ibu dan ayah Yen dah meninggal, Cikgu. Sekarang Yen tinggal seorang diri. Oh, Yen, Cikgu Norma tak tahu. Maafkan Cikgu ya. Korang rasa patut tak saya ambil Yen sebagai anak angkat?